Ini pelik, tapi 4,000 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, sekolah dah wujud. Sekolah formal dah wujud dekat Mesopotamia tahun 3,500 sebelum Masihi. Manakala juru tulis, yes, orang zaman dulu tak panggil anak murid tapi panggil juru tulis, dilatih di dalam kuil macam mana kita tengok Sami hari ni. Sekolah ini dipanggil Iduba dan terjemahan paling sesuai adalah rumah batu bersurat. Dengan ini bermulalah tulisan yang dipanggil cuneiform, antara tulisan tertua dunia yang selalu kita tengok dekat dalam movie hari ini. Guys, sekarang kita nak tengok sekolah paling menyeramkan dekat Malaysia, guys. Jom guys, tengok ni guys, ada penampakan. Wih, makin banyak. Seram guys. Engkau? Ya saya. Tuan tengah kelas ni. Guys, senyap boleh aku pang lagi. Penampakan dah merah gua guys. Kau bising aku tulis nama kau kat blackboard. Kau tak tahu nama aku Aiman kan? Hah? Macam mana tahu? I am... Tidak.